Israel seolah-olah tidak lagi mampu menahan serangan peluru berpandu dari Iran selepas beberapa orang dilaporkan maut di Haifa pada Ahad. Perkhidmatan Menyelamat Israel menemui 2 mayat dari runtuhan bangunan kediaman dengan 2 lagi masih belum dikenal pasti ketika operasi mencari diteruskan. Rakaman menunjukkan kenderaan rosak dan 1 terbalik di lokasi impak dengan ambulans di tempat kejadian dan api marak. Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat menyatakan pasukan telah bekerjasama dengan Komando Barisan Dalam Negeri selama beberapa jam sebelum mencari mangsa sambil menambah bahawa usaha untuk sampai ke 2 individu yang terperangkap masih dijalankan. Terdahulu 4 orang ditemui cedera termasuk seorang lelaki berusia 82 tahun yang dikeluarkan dari runtuhan dalam keadaan serius dan seorang bayi berusia 10 bulan dirawat untuk luka serpihan kecil. Media melaporkan impak secara langsung pada bangunan kediaman 7 tingkat memusnahkan sebagai struktur binaan serta mencederakan 4 orang menurut kenyataan tentera dan perkhidmatan penyelamat. Serangan berlaku beberapa minit selepas pihak tentera memberi amaran bahawa mereka mengesan pusingan baharu peluru berpandu yang dilancarkan dari Iran.